Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita dalam siaran Berita Dagang TV hari ini. Saya Hasfarina binti Abbas dan saya Nur Rashkin binti Aziz. Berikut adalah laporan utama yang akan kami bawakan untuk anda. Kita mulakan berita hari ini dengan ucapan tahniah daripada Pengarah Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational BPLTV, Teknologis Zulkarnain bin Fauzi. Beliau mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam memastikan program kesetiausahaan pentadbiran Kolej Vocational sentiasa memenuhi syarat akreditasi. Hasil usaha berterusan dan komitmen tinggi semua pihak, program ini berjaya diberi pengekalan akreditasi penuh. Kejayaan ini mencerminkan kualiti serta standard pendidikan yang sentiasa dipertahankan demi melahirkan tenaga kerja berkualiti tinggi. Tahniah sekali lagi kepada semua yang terlibat. Dalam perkembangan lain, program pengagihan bubur lambur anjuran Kelab Warga Kolej Vocational Perdagangan bagi tahun 2025 telah berjaya dilaksanakan dengan jayanya pada 19 Mac 2025 bersamaan Hari Rabu. Program ini merupakan hasil usaha sama dengan Masjid Jamik Bandar Baru Udah. Sebanyak 200 bungkus bubur lambuk telah diagihkan kepada semua ahli kelab warga, kontraktor kebersihan dan keselamatan serta seluruh warga kolej. Ini merupakan salah satu inisiatif dalam mengeratkan hubungan serta menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan warga kolej. Ucapan penghargaan dan jutaan terima kasih diucapkan kepada barisan tertinggi Kelab Warga, Exco Pengurusan Kolej, Jawatan Kuasa Kelab Warga sesi 2025-2026 serta semua ahli Kelab Warga atas komitmen yang diberikan bagi memastikan program ini berjalan lancar. Diharapkan usaha seperti ini dapat diteruskan pada masa akan datang. Dalam suasana menjelang Syawal, kami ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan salam lebaran kepada seluruh umat Islam. Semoga Syawal kali ini membawa kebahagiaan dan keberkatan kepada semua. Setelah sebulan berpuasa, kini tiba masanya untuk meraihkan kemenangan dengan penuh kesyukuran. Gunakan kesempatan ini untuk merapatkan hubungan, mengukuhkan silaturahim dan saling bermaafan. Dengan penuh keikhlasan, kami juga ingin memohon ampun dan maaf atas segala salah dan silap sama ada yang disengajakan atau tidak. Aidilfitri bukan sekadar mengenai juadah enak atau pakaian baharu, tetapi lebih kepada keikhlasan hati dan keampunan. Semoga Aidilfitri ini membawa kedamaian dan kegembiraan kepada kita semua. Bagi warga Kolej Vocational Perdagangan yang akan pulang ke kampung halaman, pandulah dengan cermat dan berhemah. Ingatlah bahawa keselamatan diri dan keluarga adalah keutamaan. Semoga perjalanan anda dilindungi dan selamat sampai ke destinasi. Dengan itu, sekian sahaja berita pada hari ini. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri yang bakal menjelang tiba. Maaf zahir dan batin daripada kami, penyampai dan kru produksi Dagang TV. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam dagang di hati.